Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua murid-murid? Bersama saya Cikgu Wahidah. Tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini ialah jenis gigi dan fungsinya. Kita juga akan mengenal pasti struktur gigi. Jom kita mulakan. Gigi ialah bahagian penting dalam mulut kita. Makanan akan dipotong dan dihancurkan oleh gigi. Tahukah kamu, manusia mempunyai jenis gigi yang berbeza. Setiap jenis gigi mempunyai fungsi yang berbeza. Jenis gigi dan fungsinya. Jenis gigi yang pertama ialah gigi kacip. Gigi kacip berada di bahagian depan mulut. Bentuknya rata dan tajam. Fungsinya adalah untuk memotong makanan. Contohnya, ketika kita menggigit buah apel. Jenis gigi yang kedua ialah gigi taring. Gigi taring berbentuk runcing dan tajam. Fungsinya adalah untuk mengoyak makanan, contohnya daging. Yang ketiga ialah gigi geraham. Gigi geraham berada di bahagian belakang mulut. Bentuknya besar dan lebar. Fungsi gigi geraham adalah untuk melumatkan makanan. Lihat bagaimana contoh jenis gigi ini digunakan. Gigi kacip memotong makanan. Gigi taring mengoyak makanan. Dan gigi geraham melumatkan makanan. Setiap gigi memainkan peranan yang berbeza. Pernahkah kamu terfikir bagaimana pula rupa bahagian dalam gigi, iaitu struktur keratan rentas gigi? Jom kita lihat. Ini ialah keratan rentas struktur gigi. Ia mempunyai beberapa lapisan penting. Lapisan paling luar berwarna putih ialah enamel. Enamel ialah lapisan paling luar dan paling keras dalam badan kita. Ia melindungi gigi daripada rosak. Lapisan kedua di bawah enamel ialah dentin. Dentin membantu menghantar rasa seperti panas dan sejuk. Bahagian dalam pula ialah saraf dan salur darah yang memberi nutrien kepada gigi dan membolehkan kita merasa sakit. Bahagian merah di sekeliling gigi ialah gusi. Gusi memegang gigi supaya kukuh. Baiklah murid-murid, sampai di sini dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Berjumpa lagi untuk pembelajaran akan datang. Assalamualaikum.